Hai, Assalamualaikum. Kali ni saya nak sharekan resipi untuk buat pizza roti yang sangatlah mudah. Sesuai untuk buat sarapan anak-anak. Biasa anak-anak suka ni. Okey, bahannya kita just gunakan roti macam roti gardenia, sausage, lada benggala, bawang, sos pasta, cheese dan juga apa-apa herbs yang sesuai. Okey, first of all, kita kena sediakan tray lah. Terpulanglah kepada saiz tray yang korang ada. Okey, kemudian kita ambil roti tu, kita susun rapat-rapat macam ni lah. Okey, ikut saiz tray oven yang kita ada tu. Okey, kalau korang nak guna tray yang lain pun boleh je. Ikutlah apa yang ada kat rumah. So, selagi ada ruang tu, kita selitlah roti tu. Kita potong ke apa, bagi full macam ni. Okey, so roti tu kita rapat-rapatkan untuk kurangkan ruang. Kemudian kita ambil sos pasta atau apa-apalah. Kalau tak ada sos pasta, boleh guna sos tomato dengan sos cili. Gabungkan dua, baru sedap. Kemudian letakkan English herbs. Nak guna oregano ke, parsley ke. Okey, terpulanglah pada korang lah. Okay, kemudian kita dah gaulkan sos pasta dengan kita punya herbs oregano tadi. Kita bolehlah sapu ataupun letak dekat kita punya roti kat atas tray tadi. Okay, kalau nak sedap kena letak banyak lah kita punya sos tu. Barulah terasa dekat setiap sudut kita punya roti tu. Tersapu-sapu rata je macam ni pakai sudu. Sangatlah senang. Sampai dah fully covered macam ni, kita boleh letakkan topping dia. Okay, topping terpulanglah pada cita rasa dan kegemaran masing-masing. Okay, saya just guna lada benggala 2 warna, merah dengan hijau. Kalau korang nak tambah lagi warna-warni, boleh tambah lagi satu jenis lah, yang warna kuning. Saya letak bawang holland, kemudian saya letakkan sausage. Kalau korang tak nak sausage, mungkin boleh guna daging cincang ataupun ayam cincang yang korang dah masak terlebih dahulu lah. Okay, so saya just shortcut guna sausage. Susun banyak macam ni. Okay, nak bagi kuat lagi bau pizza ni, saya tambahkan lagi sikit oregano dekat atas ni. Supaya bila bakar, bau dia naik, memang sedap lah. Okay, kemudian kita letak je lah cheese. Okay, untuk cheese ni, kalau nak efek cheese tarik, anak-anak suka kan. Kita letaklah mozzarella. Kalau letak parmesan pun boleh je. Okay, dah susun macam ni, cantik dah topping, puas hati. Bolehlah bakar sehingga masak. Dah masak macam ni. Kalau makan panas-panas, memang efek cheese mozzarella tarik tu memang anak-anak kita akan suka lah. Ni view dia daripada dekat. Senang je. So, rugi sangat kalau korang tak cuba. Sekali buat, mesti nak buat lagi. Selamat mencuba. Bye.